Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Tapi sekiranya engkau tidak mampu kerana kekurangan pahaman kau tentang sifat-sifat Allah, maka yakinilah bahawa Allah melihat kamu. Maka di situ ada dua maqam. Satu maqam musyahadah, satu maqam muraqabah. Yang pertama musyahadah, dapat menyaksikan alam ini melalui sifat-sifat Allah seolah-olah nampak Allah. Kalau tak mampu, yang itu sebab kurangnya ilmu kita, maka ambil maqam muraqabah. Apa maksud maqam muraqabah? Kalau tak mampu demikian, maka yakinilah kamu sentiasa diperhatikan Allah. Bila kita berjalan, ada dalam hati kita satu sifat, Allah tengah tengok aku ni, Allah tengah tengok aku ni, Allah tengah tengok aku ni, Allah tengah tengok aku ni. Yang ini balik pada ilmu yang disebut ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf dia balik kepada wijdan, rasa. Ilmu tauhid, percaya. Kadang-kadang ramai orang mengaji ilmu tauhid dan penting ilmu tauhid dan terpenting. Tapi kalau tidak digabung tiga-tiga ilmu bermasalah, terutamanya ilmu tasawuf. Kadang dia kata Allah itu ada. Saya percaya Allah itu ada. Allah mesti ada, mustahil Allah tiada. Itu ilmu tauhid. Dia percaya, dia pegang. Tapi dia tak feel. Boleh faham? Dia tak feel. Tak ada wijdan. Tak rasa. Maka ianya perlu digabung dengan ilmu tasawuf. Jadi bila dia kata Allah ada rasa takut. Itu orang panggil rasa. Itu kena melalui ilmu tasawuf. Macam antum, bila anak antum dipukul orang dengan anak orang lain dipukul orang, rasanya lain. Betul tidak? Sebab apa? Sebab hubungan antum dengan anak berbeza hubungan antum dengan anak orang. Betul tidak? Rasa marah tu lebih, betul tidak? Itu orang panggil rasa. So apa rasa antum pada Allah?